Switch on. Inilah reel terbaru daripada Team Seahawk Blitzkrieg Mini. Kenapa nama dia Blitzkrieg? Seperti yang kita tahu, produk-produk Blitzkrieg seperti rod Team Seahawk Blitzkrieg Finesse sangat-sangat berkualiti. Disebabkan itu, Team Seahawk mengeluarkan Blitzkrieg Mini. Dia diperbuat daripada aluminium yang sangat kuat. Berat reel ini hanyalah 130 gram sahaja, menggunakan handle jenis lightweight carbon dan knob jenis cork, membuatkan reel ini bertambah ringan. Reel ini sangatlah ringan dan kompak di tangan. Kapasiti tali untuk reel ini sangatlah padu. Tali 17 LB daripada Seahawk Gacheri Royal Cast. Reel ini memuatkan 150 meter. Untuk 39 LB daripada Gacheri Royal Cast juga, reel ini memuatkan sebanyak 65 meter. Max drag untuk reel ni sebanyak 5 kg, menggunakan magnetic braking system. Ratio untuk reel ni pula 7:6. Blitzkrieg Mini sangat sesuai untuk kita pair dengan rod Team Seahawk Randuk, Team Seahawk Kitetsu dan lain-lain rod mengikut cita rasa hampa. Mai aku belanja bunyi drag untuk Blitzkrieg Mini.